Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berjaya melaksanakan 21 projek di Kampung Kedah Parit Buntar Perak sepanjang tahun ini di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Ketua Pengarahnya Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata menerusi peruntukan RM1 juta, ia membabitkan 7 projek fizikal dan 14 program sosial yang memberi impak positif kepada masyarakat setempat. Antara projek fizikal dilaksanakan menaik taraf Dewan Pejabat Daerah dan Tanah PDT Taman Sri Tenggara, pembinaan Taman Rekreasi Mini dan Monumen Kampung Angkat Madani. Peruntukan itu turut digunakan untuk menaik taraf Depo Simpanan Barang Bencana, membaik pulih tandas mesra orang kurang upaya OKU di Surau Nur Jihad serta menaik taraf gelanggang sepak takraw. Kita berdiri di gelanggang sepak takraw ni, saya difahamkan dah sebulan dah digunakan. Dan mereka juga telah merancang untuk membuat kejohanan-kejohanan, program-program latihan untuk membolehkan anak-anak muda ni ada satu tempat untuk mereka berada dan menggunakan tempat ini dengan sebaik mungkin. Ditemui pada majlis perasmian penutup program Kampung Angkat Madani JKM di Kampung Kedah Parit Buntar, tambahnya program sosial yang dilaksanakan termasuk program berbentuk psikologi komuniti, advokasi kanak-kanak, sokongan kepada warga emas dan OKU serta program intergenerasi bagi belia. Program itu memberi ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mental, memperkukuh sokongan sosial dan membina komuniti yang lebih prihatin dan penyayang. Kita mengharapkan kerjasama dengan JPKK, Jabat Penghulu JPKK, Jabatan Pembangunan Kampung ini, yang akan dapat menjalankan aktiviti-aktiviti untuk kita meneruskan kelangsungan program-program yang telah kita buat. Dalam pada itu, Sekolah Kebangsaan Sri Krian turut dijadikan Sekolah Angkat Madani Ketua Pengarah JKM tahun 2025. Sehingga kini, dana disalurkan untuk melaksanakan 4 projek utama di sekolah berkenaan, termasuk bilik darjah interaktif, perpustakaan mini serta program pembangunan bakat bola sepak.